Assalamualaikum, nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Hari ini saya nak review satu item dari animasi tempatan favorite saya. Sebagai kolektor mainan elektronik, memang saya tertunggu-tunggulah item ni. Dan setelah sebulan tayangan movie terbarunya, akhirnya saya telah mendapatkan item itu. Dan ianya adalah Iris Agent Ali. Sekarang ni masalah sekarang ni, kotak ni besar sangat. Saya tak nampak muka saya. Nampak. Akhirnya guys, lepas sebulan saya ada Iris. Tapi Bang Krok, lambat sangat review. Dah sebulan dah pun cerita dia. Aku tak kira. Aku nak juga review. Benda ni dia barang panas. Barang panas ni dia ada musim. Tiba-tiba bila musimnya dah habis, orang pun dah start jual balik. Mana tahu korang dapat harga jackpot kan. Ada yang jual murah. Mana tahu tiba-tiba ada parent-parent yang jual mainan anak dia kan, dan tak tahu mainan ni sebenarnya agak berharga. Korang bolehlah datang sini balik, tengok saya punya review ni kan, refresh balik macam mana cara fungsi dia. Okay, so Agent Ali ni adalah animasi keluaran Wow Animation. Dia adalah animasi tempatan favourite saya sebab dia punya cerita dia bukan setakat budak je yang boleh layan. Kalau korang dah tua, anak 5 pun, korang still boleh masuk dengan cerita ni. Percayalah cakap saya. Saya tengok semua episod untuk Bobo Boy tau. Bagi saya macam Bobo Boy best. Sejujurnya bagi saya suka gila Bobo Boy. Bobo Boy best. Tapi kalaulah saya ada anak 4 kan, saya tak tahulah kan saya boleh masuk lagi ke tak dengan Bobo Boy. Tapi untuk Agent Ali ni, korang rasanya kalau korang atuk, korang nenek pun korang still boleh masuk. Cerita dia memang tak merepek lah. Cerita dia memang tak merepek. Senang cerita kan, engkau berlawan pun tak keluar api dekat tangan. Memang semua benda pakai senjata, pakai gadget. Dan saya pun macam dapat cakap panjang sangat. Okay, so jom kita tengok item ni. So jom kita tengok satu-satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke Carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list Carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okey, so ini adalah Iris dari Agent Ali. Packaging dia ni kan, dia lawa. Saya suka design dia. Cuma something lah yang saya tak suka, dia punya size dia tu. Saya kolektor, bilik saya memang penuh dengan mainan. Tapi bila dah besar sangat macam ni kan, macam mana saya nak display? Letak sebelah TV pun dia hampir saiz TV. Saya okey, dia saiz besar kalau dalam dia ni banyak barang. Masalahnya dia dua ni je. So macam kita display untuk bahagian kosong kat dalam. Tapi design dia bagi saya lawa lah. Design dia lawa. Saya suka ada gambar Ali apa semua ni kan, warna merah, warna kuning kan. Itu untuk packaging. Jom kita tengok pula bahagian dalam dia. Okay, so ini dah dia Iris. Kita ada Ali, Alisha dan juga ini Iris yang belum dipakai. Saya berat sebenarnya ni. Saya berat. Yelah nak review kan, nak tunjuk. So kenalah buka plastik ni. Tapi yelah, jiwa kolektor tak apa. Demi korang saya buka plastik ni. Tidak, dia bukan lagi mainan baru. Sama jugalah dengan Alisha ni. Mana nak buka ni ni. Okay, kita buka. Jom kita tengok detailnya ada. Okey, spek dia berwarna biru, transparent. Ni tempat letak kat hidung. Saya harap benda ni sebenarnya boleh buka, tapi itulah,
Dia macam dah gam tau. Saya try juga tarik ni. Tali pakai mana ada warna putih kat hidung dia. Ni warna merah, warna kuning, warna biru. Sama juga dengan sebelah, warna merah, warna kuning, warna biru. Kita ada butang kat atas ni. So dekat belah kiri kita ada 3 butang dan belah kanan kita ada 1 butang. Kiri ni kita ada untuk iris, function untuk iris, function untuk lagu dan juga function untuk voice line. Dan sebelah ni lampu je. Just lampu. Oh, saya lupa. Dalam bahagian kanan ni kita ada chip tau. Chip tu lah yang buatkan benda ni boleh scan. Dia boleh detect. Dia function dia senang cerita macam wizard ring. Wizard ring Kamen Rider tu kan. Kalau korang tak ada bateri pun, okey tengok ini saya off ni. Ni bateri dia tak dipakai ni. Saya tekan nampak tak ada lampu keluar apa. Kita still boleh. Kita still boleh. Kita still boleh detect, boleh scan. So dalam ni ada chip dan speaker dia kat sini. Kecil je kat sini speaker dia. Dan itu untuk Ali. Dan next Alicia dia sama je, warna biru. Tempat letak hidung ni warna putih. Saya harap boleh cabut. Dia just merah digantikan dengan kuning je lah. Oh, baru saya perasan yang kuning kat Ali ni jadi biru kat Alicia. Banyak juga dia ubah. Ni warna biru ni dia jadi ni macam warna coklat. Warna coklat ni. Function dia sama je. Ni speaker. Dan saya lupa juga nak bagi tahu, dia punya bateri ni bukanlah bateri biasa-biasa. Dia guna LR41. Mainan-mainan saya tak tahu ada ke tak mainan LR41. Memang jarang-jarang jumpa. Kecil je bateri dia. So kalau korang punya iris kan tiba-tiba tali on ke apa kan, bateri habis ke apa, korang pergi kedai tanya ada bateri LR41 tak. So itulah yang digunakan untuk iris ni. Kita ada ni iris yang belum dipakai, iris bulat. Kita ada transparent biru juga kat sini. Ni dia ada detail-detail macam electronic circuit macam tu lah. Tengah ni nanti akan lampu. Yang lain semua warna saya butuh warna ni masalah ni. Saya rasa warna coklat kot. Warna coklat ke kelabu ni. Saya rasa macam coklat atau hijau. Okey, kat belakang ni kita ada 2 bateri AAA. Ni on off dia. Ini dia punya speaker. Okey, so jom kita tengok function dia. Alright, bila kita on kita akan ada bunyi dan lampu. Alright, itu tandanya dia dah on. Okey, dia ada 3 butang. Kiri, kanan. 1 bulatan ni memang butang. Kalau korang tekan bulatan ni, dia keluarkan bunyi itulah. Kita tekan tepi. Ni pun sama juga. Alright, kejap lagi saya akan tunjuk function lepas scan. Sebelum kita scan, kita tengok dulu spek mata ni. Okey, spek mata ni dia tak ada on off. So on off dia memang plastik putih ni je lah. Korang just tarik je. Percayalah dia dah on. Percayalah dia dah on. Alright, bila kita tekan button untuk lampu kiri, lampu kanan, dah saya confuse. Kita pakai macam ni, kita pakai macam ni. Dah lampu kanan. Dia akan menyala kat sini. Sama juga kan ni, kita tekan button untuk function iris. Dan kita tekan lagi button untuk function iris ni. Saya panggil button 1, button 2, button 3 lah, senang. Tekan lagi. Bunyi dia agak slow. Sebab spek mata ni kita pakai dekat mata, kita letak dekat telinga. Kalau buat bunyi kuat-kuat, tak ke pekak anak korang nanti. So sebab itulah bunyi dia agak slow. So kita tekan lagi sekali button 1 ni. Okey, dia dah off. So saya dekatkan sikit dengan saya punya mic supaya korang boleh dengar.
Alright, so itu dia. Okey, itu untuk button 1. Button 2 pula. Bila kita tekan button yang kedua, okey, so kita dekat sikit dengan saya punya mic supaya korang boleh dengar juga. Bertindak segera. Jun. Kena serang. Ada masa yang tepat. Baru kau tahu. Senang ke pakai Aries? Tunggulah aku habis training nanti. Sempurna pun tak guna. Kalau tak tahu, serangan rahsia kita orang. Kerja kita belum selesai. Aku menang kali ni. Okey, dia dah ulang balik. So itu untuk button kedua. Button ketiga, button ketiga adalah untuk music. Saya kena main sambil bercakap sebab takut juga copyright. Okey, so jom kita dekatkan dengan kamera, dengan mic kita dengar. Okey, itu lagu ending. Next. Okey, itu lagu opening. Alright, next. Time aku rekod lah, ada kereta kat depan ni. Kereta gelori depan rumah ni. Harap korang dengar lah muzik tu ada pula lah kereta ke apa, tak lori kat depan ni. So dia ada 4 lagu. Dan korang boleh juga main dia sambil pasang lagu, pasang lampu, pasang voice. Okay, saya buka lampu. Lepas tu saya tekan lagu. Pak, dengar. Lampu tengah pasang. Kena serang. Ada masa yang tepat. Baru kau tahu. Senang ke pakai Aries? Tunggulah aku habis training nanti. Sempurna pun tak guna. Kalau tak tahu, serangan rahsia kita orang. Okey, so itu function untuk Ali. Bagi saya dia bukan level DX biasa ni. Bukan level DX Kamen Rider, dah level Memorial. Mainan Memorial Kamen Rider kan. Beli mahal-mahal pun bukan lagu. Dia just letak voice je. Patut barang panas. Alright, next. Kita cabut bahagian plastik putih ni dekat Alicia dan kita dengar function-function yang ada. Dia punya function dia sama je macam Ali. Dia lampu, voice line, lagu. Okay, so bahagian kanan dan bahagian kiri untuk butang 1. Okay, kita tekan lagi. So itu dia untuk butang yang pertama. Okey, kita buka balik lampu dan kita dekatkan dengan kamera. Alright, so itu dia untuk function Iris. Next, kita dengar pula dia punya voice line. Saya dekatkan dengan mic. Jom kita dengar. Boleh tak? Jangan Syed fikir apa yang kau hilang. Tengok apa yang ada depan mata. Jom, sambung. Ejen Euro kena ada daya ingatan yang kuat. Jaga-jaga. Jangan ikut pergerakan musuh. Jaga kan mana dia nak pergi. Jangan teragak-agak. Seriously, sampai bila aku nak kena jaga kau ni? Bertindak segera. Itu dia, bertindak segera. Alright, next. Button ketiga, kita dengar pula dia punya lagu-lagu.
Okay, so saya dekatkan dengan kamera, dengan mic. Okey, dia ada 3 lagu. Macam Ali tadi dia ada 4 lagu, Alisha ada 3 lagu. Okey, so itu adalah function yang boleh dibuat dengan, oh saya lupa, Alisha ni pun sama juga macam Iris tadi. Kita boleh tekan button lain, sambil tu tekan button lain. Okey, contoh okey saya buka saya boleh pasang lagu sambil tekan voice, sambil pasang lampu. Okey, saya dekat sikit bagi dengar. Jangan fikir apa yang kau hilang. Tengok apa yang ada depan mata. Jom, sambung. Agent Euro kena ada daya ingatan yang kuat. Ya! Jaga-jaga! Jangan ikut pergerakan musuh. Jaga kan? Mana dia nak pergi? Dia boleh, dia sama macam Ali, tapi tak semudah tu lah kan. Saya nak puji, walaupun saya suka, dia punya function dia memang power kan. Dia cumanya dia quality lah. Tapi macam saya okey je dengan quality tu. Dia tak macam saya komplain untuk size packaging. Size packaging tu memang saya tak suka sebab saya nak jimat ruang kan. Tapi untuk quality ni bagi saya macam tak apa. Dia punya quality dia rasa plastik dia macam plastik murah sikit plastik dia macam tak solid kan. Macam saya boleh patahkan saya rasa ni. So korang hati-hatilah. Main tu jangan kasar-kasar sangat, takut nanti terpatah ke apa ni kan. Overall yang lain semua okey. Dia punya function dia saya suka, ada lagu, ada voice, ada lampu. Okey, itu untuk spek. Dan next untuk dia punya iris yang belum pakai ni. Okey, kita on. Okey, macam awal-awal tadi saya ada tunjuk yang dia function dia tekan 3 button kan. Dia ada 3 button, bunyi sama je. Sama juga tepi. Dia sama je 3 button ni. So, sebab itulah kita boleh scan. Bila kita scan, dia akan ada voice dan juga senang cerita semua benda yang Iris ni boleh buat. Dia pun boleh buat lah senang cerita. So, bila kita scan, kenapa tak dapat pula ni? Sekejap. Itu bunyinya. Bila dah keluar bunyi macam tu, maksudnya dia dah ni lah, dia dah on, dia dah function. Okey, bila kita tekan satu iris ni, bila kita tekan, Apa hal? Apa hal saya kena scan balik? Apa hal? Hai.
Itu bunyi yang dihasilkan lah bila kita tekan satu bulatan ni. Dan saya tak tahu kenapa tadi tiba-tiba dia saya kena detect balik. Apa ada nyamuk ni? Mungkin bateri kot. Mungkin bateri problem. Alright, next kita tekan pula button bahagian tepi ni. Dia lagu. Lagu sama macam Ali tadi, just lebih kuat. Kita tekan lagi. Okay, next. Okay, so itu dia untuk lagu. Untuk button lagu. Next, button sebelah lagi. Kita tekan. Aku menang kali ini. Bertindak segera. Jun! Kena serang pada masa yang tepat. Sekarang. Baru kau tahu. Dengan senang ke pakai Aries. Kau tunggulah aku habis training nanti. Sempurna pun tak guna. Kalau tak tahu, serangan rahsia kita orang. Kerja kita belum selesai. Aku menang kali ini. Alright, so itu dia. Dan sama juga, kita boleh nak main dia sambil buka lagu, sambil macam Iris tadi saya cerita, sambil tekan voice. Ini Iris yang saya guna dekat Ali kan. Cun. Serang pada masa yang tepat. Baru kau tahu. Suara Ali. Okey, bila saya off balik, saya on. Suara Ali tadi hilang. Dan saya ambil Alicia punya ni. Senang cerita kan. Satu benda bulat ni boleh pakai dekat dua-dua Iris. So kalau satu lagi tu korang sayang, tak nak calar ke apa, korang boleh simpan dan korang main satu je. Itulah benda yang saya buat. Alright, jom kita dengar bunyi-bunyi dia. Okay, next button lagu. Satu benda lah yang tak best, bila letak speaker kat bawah ni, bila saya letak, dia suara dia akan slow. Nak tak nak saya kena pegang. Itu lah, dia jadi letih sikit lah macam tu. Okay, so kita tekan lagi. Nampak bila saya ni, bila saya letak dekat meja, jadi tak dengar. Alright, lagu last.
Saya rasa video kali ni panjang ya, agak panjang ya. Okey, kita dengar pula butang untuk voice line. Jangan asyik fikir apa yang kau hilang. Tengok apa yang ada depan mata. Jom, sambung. Agent Euro kena ada daya ingatan yang kuat. Jaga-jaga. Jangan ikut pergerakan musuh. Jangkakan mana dia nak pergi. Jangan teragak-agak. Seriously, sampai bila aku nak kena jaga kau ni? Bertindak segera. Boleh tahan. Jangan asyik fikir apa yang kau hilang. Tengok apa. Jom, sambung. Alright, so itu dia voice line dia. Dan akhir sekali kita main semua benda yang ada. Agent Euro kena ada daya ingatan yang kuat. What happened? What happened? Mungkin bateri saya pun tak tahu apa hal. Saya baru main. Takkan bateri udah over gitu kan. Okay, kita sambung balik. Bertindak segera. Boleh tahan. Jangan asyik fikir apa yang kau hilang. Tengok apa yang ada depan mata. Jom, sambung. Agent Euro jaga-jaga. Okay, so itu dia function untuk Alicia. Dan tangan saya gatal. Mungkin ada orang nak bagi duit. Okay, so itu dia Iris dari Agent Ali. Okay, so saya dah tak perlulah nak komen lebih-lebih sebab sambil saya review tadi saya dah bagi saya punya komen. Ada benda yang saya suka, ada benda yang saya tak suka. Tapi overall bagi saya best. Bagi saya best, saya suka. Overall saya suka. Just beberapa komplain lah. Contoh macam saiz kotak, dia punya kualiti dia dengan apa ni, lagi satu 3 je lah komplain dengan bahagian hidung ni. Saya harap dia boleh cabut. Tapi yang lain semua best. Dia ada lagu, dia ada apa ni, lampu, dia ada voice line, dia punya speaker pun kuat. Untuk yang bulat ni speaker dia kuat. Tu pun saya suka juga tu. Yang speaker slow ni macam saya cakap awal-awal tadi masa saya review tu, kita tak boleh nak komplain sebab benda ni letak kat telinga. Kalau kuat kan pekak lah budak-budak. So kalau korang berminat macam ni korang nak dapatkan, saya tak boleh nak tolong. Saya rasa akan sampai satu masa akan ada orang jual murah. Ya, saya rasa gitu TGV ada buka tau. Dia punya macam pre-order tau. Ambil dekat TGV 15 hari bulan. Tapi saya tak ingat benda tu still ada lagi ke tak. Mungkin korang boleh try korang pergi kat website kan. Korang buka TGV punya website, mungkin boleh dapat dengan cara macam tu. Kalau dah tak boleh dapat dengan cara macam tu, tak nak, memang korang kena ni lah, tunggu benda ni dah tak hype, benda ni dah tak musim, orang pun dah start jual balik, InsyaAllah korang boleh dapat harga jackpot. Ok, so apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa tonton Agent Ali walaupun korang anak dah 4. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.